Luas juga geng, boleh lah. Buick Trooper 360 1.2 mm. Mainan baru aku geng. Tunggu aku lacor nanti. Okay. Assalamualaikum, selamat petang geng. Welcome back to channel aku, Romy Angler. Pagi ni, kalau kau baca tajuk tu kan, ini aku nak unboxing geng. Unboxing mainan baru aku ni. Review geng, review. Alhamdulillah, setelah sekian lama aku menunggu ni, akhirnya sampai juga. Hari ni hari Jumaat. Barang ni sampai hari Rabu kan. Aku tak sempat lagi nak buat unboxing. Jadi hari ni aku ada masa, aku nak buat unboxing. Lepas tu aku nak review sikit. Lepas tu aku nak pasang tayar. Lepas tu aku nak try loading atas kereta aku. Lepas tu aku nak lipat balik, packing balik, macam tu. Sebab aku tak boleh nak lacor lagi pakai benda ni. Sebabnya enjin belum sampai lagi. Jadinya aku tunggu enjin dulu baru aku set up balik, macam tu. Hari ni aku nak test dulu macam tu. Okay, tunggu apa lagi, jom kita unboxing. Raja. Okay geng, kita unboxing sekarang. Angin padu lah pula. Tak tahu korang boleh dengar tak suara aku ni. Kita perlukan ni je. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dan bila buka je kotak, apa yang aku nampak ini macam kompartmen yang bawah seat tu kan. Betul lah. Satu je ke? Oh, satu je kompartmen bawah seat tu. Lepas tu ni road holder dibagi dua. Ni bag dia geng. Ni bag bila kita dah lipat-lipat boleh kita letak dalam ni bag IB kita ni. Lepas tu ni hand pedal. Hand pedal dia boleh tahan. Dia tak besar sangat geng. Dia punya apa orang cakap ni, dayung dia ni, papan dayung dia ni tak besar sangat. Tapi dia bagi dua. Okey lah tu. Ni seat. Boleh panggil seat. Seat aluminium, dia bagi dua. Lepas tu ni dia punya kit dia kot. Betul lah. Ni apa ni? Dia ada bagi ni gam dia.
Ni tempat air kita nak tampal kalau ada kebocoran. Okey lah tu. Alamak. Tak boleh tutup ni. Sekejap lah. Lepas tu apa lagi? Ni pump. Hood pump. Hood pump ni dia bagi yang manual punya, geng. Lepas tu apa lagi? Tak ada rekod. Macam mana aku nak buat ni? Berat, geng. Aku ambil yang saiz 360, ketebalan 1.2. Aduh. Color black orange. Size 360, 1.2 mm ketebalan. Boleh tahan. Panjang juga ni 360. Okey, sekarang ni aku nak pump dia, geng. Pump ni aku rasa memang makan masa sikit ni. Nanti aku buat lajukan sikit lah video tu. Video aku pump ni. Memang lama ni, mungkin setengah jam lebih kot. Aku tak try lagi. Yang aku dapat tahu model sekarang ni dia lantai built-in, kan. Dia dah siap pasang, siap pasang lantai dia ni. Satu alloy aluminium, satu angin, satu aluminium. Dia selang-seli macam tu. Dia punya tempat masuk angin ni ada berapa? Setahu aku ada 4. Ni bawah ada 3 baru ni. Mana lagi satu? Mungkin kat depan ni kot. Tak jumpa, kan. Ke belakang ni. Ni tempat air buang. Kita try dulu pump yang ni dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, laju juga masuk, kan. Laju. Aku nak alas dia dulu. Letak atas, bawa aku pump dia punya lantai dengan tertulang bawah tu, geng. Aku nak alas dia, baru boleh nampak tertulang dia tu. Kalau aku tak alas tak nampak, geng. Nanti aku nak alas jap. Ok, geng.
Aku nak pump dia punya apa ni, lantai dengan tertulang bawah dia pula geng. Try buat macam ni, sampai tak? Oh, sampai ngam-ngam. Oh, tak banyak angin untuk tulang ni kan. Dah tegang lah. Tulang dia tak banyak angin. Oh, keras juga ni. Okey, dah siap pasang. Aku nak try pasang seat ni dengan bag kompartmen bawah seat ni, dengan semua aksesori yang dibagi ni. Aku nak try pasang dulu. Cara pasang dia aku rasa tak susah kot. Tak tahu lah macam mana cara pasang dia. Okey. Sepatutnya nak pasang lantai ni masa angin kurang sikit kot, baru senang. Kalau masa angin tegang macam ni boleh tu boleh, cuma kena buat macam tadi lah, sikit-sikit. Okey, siap lantai. Oh geng, lupa. Ni dia ada bagi root holder yang built-in punya. Ni untuk trolling lah. Ni letak root trolling, sini letak sauk ke, gancu ke. Try naik tengok. Luas juga geng, boleh lah. Nak naik 2 orang memang sesuai lah, 2 orang. Seorang kat sini. Kat tengah ni letak barang-barang lah kot. Nak letak barang mancing ke,
Depan ni tong ais, tong ikan. Kat depan ni. Tong minyak pun kat depan ni kot. Macam tu lah. Geng, rupanya kompartmen ni boleh buka jadi macam beg. Aku tak tahu. Boleh jadi macam beg. Bolehlah isi apa dalamnya. Isilah apa-apa kan. Orang depan ni selesa lah sikit kan duduk. Dia ada depan. Tak ada sakit sangat buntut. Ok geng, ni aku dah siap pasang. Tinggal hand pedal. Hand pedal belum pasang lagi. Ok, hand pedal aku dah pasang dah ni. Memang solid, takkan jatuh punya. Sebab dia ada lock pakai skru punya kat sini. Ni lock dia ni. Aku nak test. Bismillahirrahmanirrahim. Andai kita bawa lepas lancor daripada pantai tu kan, sebelum kita hidupkan enjin bot, kita kena kayuh dulu kan. Buka satu, buka dua. Kita kayuh dulu geng. Kayuh sampai ke tengah, barulah kita simpan balik. Seloknya jangan simpan lagi, biar dulu macam tu. Start enjin dulu. Start enjin dulu. Panaskan enjin dulu. Sementara panaskan enjin tu, kita bolehlah simpan ni dayung kita balik ni. Cuma nak masuk lubang ni dia kena tekan kuat-kuat kan. Dia memang speed. Ni sebab angin kurang kot. Tu yang susah nak masuk. Okey. Siap. Trooper Rivik Trooper 360 1.2 mm. Mainan baru aku kan. Tunggu aku lacor nanti. Okey. Alright je. Okey, sekarang ni aku nak try setting tayar pula geng. Tayar ni tak tahu lah aku nak letak macam mana, tak tahu ni. Paras ni je. Okay geng, yang dah siap sebelah. Dia macam ni lah. Kena kepala skru ni belah luar, nut belah dalam.
Memang fit, betul-betul fit gila aku buat kan. Tak ada lebih sikit pun. Tak, apa ni, tayar ni tak play pun. Memang tak memang fit lah. Nak keluar pun payah ni. Macam tu lah tayar dia duduk. Cuma belah satu lagi ni, aku nak kena buat seal lagi 8 lah, 8 set. Tadi aku buat 8 ni, kan buat belah dalam, belah luar je seal tu. Rupanya kena buat belah luar 4, belah dalam 4 seal. Barulah air tak masuk kan. Ada orang tu dia letak silikon kan. Aku tak nak letak silikon. Aku tahu seal getah tube motor ni je. Aku potong yang ngam-ngam sama besar dengan washer ni. Lepas tu aku tumbuk lubang, buat seal. Okey geng, kita pasang tayar kedua pula ni. Tayar belah kanan. Tadi aku dah buat seal lah tadi, 8 keping. Cara dia kena masuk seal, masuk skru dulu semua 4 batang. Lepas tu seal 4, standby spanner terus. Kalau dah tahu cara senang kan. Tadi aku buka tutup, pasang buka. Jadi lambat lah. Ni dah tahu cara. Mungkin cara korang tak tahu lah macam mana kan. Cara aku macam ni lah. Jadi kita ikat terus. Okey, dah siap belah luar, belah dalam pula. Belah dalam seal, lepas tu baru washer, tu baru nut. Macam tu cara ikat dia. Sebelum tu kita bersihkan dulu yang ada kesar-kesar buk kayu ni. Seal, washer, baru nut. Kita test tengok. Safety ni kena pasang ni, takut jatuh nanti bergegar kat laut. Okey, kita test terus.
Tengok dulu balance tak balance. Boleh lah. Belah sini rendah sikit kan. Sengit sikit. Bawa dia jalan-jalan. Tengok berat tak. Boleh tahan juga. Atas ni syok lah tarik kan. Tapi dia punya handle ni macam tak menarik je nak pegang dia. Boleh lah. Ui, berat juga ni. Berat pada kayak lagi kan. Okey, kita try loading atas kereta pula. Okey geng, kita try loading atas kereta pula. Biasa kalau kayak, kalau dari rumah aku loading dari belakang guys. Tu naik dari belakang. Ush, berat ni. Tak bergerak pun. Sudah. Macam mana ni? Sebab dia plastik, macam plastik apa getah lah. Bukan plastik, getah. Tu dia tak bergerak tu. Ush, betul-betul lagi tak bergerak. Berat. Oh, ini teruk ni. Tayar ni lepas dah kat sini, kita terus lipat. Sebelum kita tolak habis, kita lipat dulu. Kejap. Yang belah situ memang susah sikit. Sebab tadi aku push, aku tahu fit sangat. Belah sini senang. Tolak. Wih, sama panjang dengan kereta. Panjang kereta sikit je. Cara ikat dia macam mana nanti ni? Aku siap bawa tali. Serius geng, nak try ikat dia macam mana. Geng, aku dah try loading dah kat atas kereta. Yang depan ikat. Lepas tu ni kena ikat belah dalam kan geng. Dia tak boleh buat macam kayak tu, ikat belah luar. Dia kena masuk ke dalam kereta. Aku rasa kalau cara macam ni lagi selamat. Ikat dari kereta kan. Macam ni lah cara ikat dia geng. Aku dah tengah goyang tadi, memang tahan geng. Alhamdulillah, settle satu bab. Sekarang ni
Aku nak buang angin pula geng. Aku nak lipat dia balik. Buang angin senang je. Tayar belum keluar, buka lagi. Buka tayar dulu. Lupa nak buka tayar tu tadi. Sepatutnya macam mana? Macam ni ke? Saya nak lipat dia. Aduh. Main belasah ya ni. Lipat. Tadi masa aku buka tadi, rasanya tak ada pun kalau ore-ore ni. Ui, tak betul ni geng. Okay geng, dah selesai aku unboxing, review. Lepas tu pasang tayar dengan test loading kat atas kereta tadi. Kayak Rivik Trooper 360 1.2 mm. Aku lupa nak buat closing tadi, jadi aku dah relax ni. Baru teringat aku lupa buat closing. Okay geng, aku rasa video aku tadi tu dapat membantu sedikit sebanyak pada korang-korang yang baru nak berjinak-jinak dengan IB, nak beli IB, nak set up IB. Kalau nak ikut cara aku tu, korang boleh ikut geng. Okay, aku rasa sampai sini saja video aku untuk trik kali ni. Macam biasa, pada yang baru terjumpa channel aku cakap selamat datang tu. Jangan lupa like, share dan subscribe channel aku. Pada yang dah subscribe channel aku cakap terima kasih banyak-banyak tu. Korang memang terbaik. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye bye.